Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oh my god, baru je hari tu post persiapan tunang, tiba-tiba ni video persiapan nikah pula. Hari ni adalah hari lagi 7 hari menjelang pernikahan seorang puteri Rania. Saya tak tahu saya patut rasa apa sekarang. It's just very like mixed feelings daripada status single, bukan berkahwin lah, status single kepada marriage. Sebab kalau kita tahu perkahwinan tu adalah something yang orang kata ibadah terpanjang, akan ada naik turun dia, dan just like a new phase in life macam tu. So Rania tak tahu saya nak expect apa. Saya tak tahu. Banyak gila dengar pasal perkahwinan dari bermacam-macam jenis orang. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang biasa, ada yang banyak. Jadi macam sangat-sangat mixed feelings nak step dalam pernikahan ni. But saya rasa saya dah ready di umur 23 tahun ni untuk menjadi seorang isteri. Saya dah pun tekad untuk memilih Jerome Batra sebagai suami puteri Rania. Yeah boy. Video persiapan ni agak huru-hara sikit. Dia macam kejap kat sini, kejap kat sini pula, kejap. Memang record tak proper sebab persiapan nak nikah ni, astaghfirullahalazim. Stop! Sangatlah susah, sangatlah menyusahkan dan sangat banyak gila proses dia. Saya kena pergi immigration. Mungkin sebab laki saya orang Indonesia kan, bukan orang Malaysia. Jadi proses dia agak panjang. Kena pergi sana, kena pergi sini, kena naik turun immigration, kena pergi pejabat agama sana. Salah pergi pejabat agama sini. So dia macam sangat-sangat huru-hara. Alhamdulillah hari ni H-7 untuk sebelum kahwin, semuanya dah settle, status dah lulus, kebenaran berkahwin pun dah dapat. Sekarang tinggal sah. Nah, macam tu. Baru nanti kita salam macam ni. Akan salam macam ni. Marilah tengok video persiapan saya yang huru-hara sikit ni. We are back again dekat pejabat agama. Oh, kita salah. Ini makam macam tadi. Kita nak pergi untuk orang kahwin kat sana. Kita berjalan sikit sebab kereta susah cari parking. Orang nak kahwin, bawa pergi dekat mahkamah cerai. Nampak orang mamuk ni. Dia akan ambil masa dekat situ lah. So normally Kira ikan lah. Bukan besar-besar tu. Kahwin weh. Weh, kahwin weh. Kan? Halal. Tak, misalnya kata sah. Semua sah. Terus kan, nikah nanti. Sah. Aku yang kau sah dekat sini. Aku juga akan sah ke atas. This is more valuable than my teeth, than my heart. Oh no, the boy went to... I think the boy went to run away. Alas. Hai guys, hari ni satu hari empat. Kita akan hantar Jerome balik sebagai tunang puteri Rania. Dan nanti dia datang balik sebagai bakal suami. Aden Muhammad. The last goodbye dia jemput kita hantar dia pergi airport. Guys, ni je dia nak balik dah. Kini LDR terakhir diorang berdua. Assalamualaikum. Benar,
Unique design lah. Actually call it all the lighting. Ada semua tu macam we take juga. Okay lah, oversize. So you make relax. Sekarang kita dekat Jambatan Indonesia untuk submit korang buat kali yang terakhir. Apa perasaan kau ni? Welcome to our YouTube. Kembali lagi. Sekarang kita masih harus berada. Allah. Nah, kita pergi dekat pejabat agama last untuk ceritakan everything. Hari ni kita dah sampai dekat Hijau Tahap untuk fitting yang pertama, baju nikah dan baju sanding. Tapi ni rasanya belum jahit pakai lace lagi, just normal-normal je. So kita nak tengok macam mana, apa. Saya tak tahu nak expect apa, tapi kita tengoklah guys, jom. Tak berjalan macam mana? Pak Ustaz, singkat aja. Singkat aja. Ya. Okey, dah. Udah. Macam mana Jaden? Ni bright sister ni lah. Jaden Batra. Kita sampai ke masjid untuk sign korang kita sebelum kita ke pejabat agama dan dapat kebenaran untuk kahwin. Kalau tak boleh kahwin. So sekarang pagi-pagi. So jom guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. One down, two more to go. Allah cepatlah habis. Penat dah ni. Rana tak sabar nak kahwin. Bukan tak sabar nak kahwin. Tak sabar nak settlekan semua benda ni. Orang pagi ke sana ke sini, ke sana ke sini, ke sini, pergi sana ke sini. Wah. Today kita tengah cek kasut. Okay, kalau shuffle okey. Kan kau nak menari Arab kan? Cuba try. Siapa cakap? Ha? Siapa cakap? Jaden cakap. Ini lah. Okay. Day 2. Ini 3 step lagi. Bismillah. Semuanya dah selesai. Tinggal peringkat terakhir adalah pergi pejabat agama. Pejabat agama akan recheck lagi kali ke berapa. Sumpah, I cannot believe that seorang Puteri Rania yang tak pernah handle apa-apa, tiba-tiba Puteri Rania kena handle semua ni sendiri. Tanpa bantuan family saya. Soalnya apa-apa benda-benda macam ni saya tak pernah ambil tahu. Selalu family saya yang akan buat. Ini saya buat sendiri, jadi saya sangat-sangat bangga. Jadi harap esok pagi kita pergi pejabat agama, dia cop dah. Wassalamualaikum. Tengok monyet. Sebab tak, dia pun agree dengan perkahwinan ni. Seorang Puteri Rania jadi isteri orang. Macam mana? Kau jadi isteri orang tu? Mungkin aku akan dibuang jauh-jauh ke? Taklah, kau diperlukan lah. Dia dah rasa puas hati dengan atas pandang, nak ambil atas pandang, kita bagi kat isteri. Okay. Kita nak food testing, nak try catering mana yang sedap dan kita akan ambil supaya orang yang datang tu makan sedap lah macam tu. Buat apa hari ni kat sini? Saya nak makan food testing. Nak makan? Ini nak cuba test makanan. Test makanan untuk? Untuk wedding. Dia bagi ayam khas. Dua manis cewek makan. Ni try apa pula? Ini sebenarnya bukan lebih ke nak makan tau.
Kalau tengok mak ayah aku, dia lebih ke nak makan, bukan nak try. So akulah yang kena try sendiri. Sebab kita tak makan lagi, so Lara tu macam sambil menyelam minum air je. Ni ombak rindu. Ombak rindu. Air ombak rindu. Ada tisu ni. Ini. Ini yang Nusa Bali. Hah? Ni Nusa dah Penida. Nusa Bali, tak tahu Nusa Penida. Tulis tu Nusa Bali. Nusa Penida. Okay. Yang ni yang masak hitam, ini masak bawang. Tapi kita nggak bisa pesan ini semua ya? Choose kalau daging, choose yang daging ni ayam atau Ini nggak ada kambingnya kan? daging. So how is the progress? Setiap tu ada yang sedap, ada yang tak sedap. Yang penting kan ada ayam sama daging. Ini Ah, IG tu. ayam tuh yang tadi, daging yang hitam tadi tuh. Dia juga punya daging black peppernya nih. Kita dah sampai tempat untuk pick up cincin Rana dengan cincin. Bila dia exchange ring. Exchange ring. Jadi Bila dia exchange. Macam tu. Letak sini lah. Ini letak diorang. ini nggak ada lampunya. Ini ada lampu lah. Ini ada lampu. Aku suka lampu tu kan. Nanti kan. Kerana batu kan. Dia di bawah lampu. Dia baru beli. Di bawah matahari. Memang. So it's very cantik. Kalau ini tak beli kan. Tak cukup ni. Jangan lupa. Jadi, kalau nak bezel. I show you. Of course lah. Nah. Ini. Ada ramai tanya kan. Diamond. I give you ni Tapi you sendiri lap lah. Ini simpan. Kain ni jangan cuci. Lapkan cincin. Cincin boleh cuci. Okay. Lain kali hantar sini cuci je lah. Thank you for choosing Amato Jewels. Okay? Satu. Kita dah settle ambil cincin. Now, tinggal menyarungkan cincin saja pada tarik dia. Kenapa ni? So, ya. Itu je. Bye-bye. Bye. Guys, hari ni tepat 29 hari bulan. Hari saya post video ni cuma ni pagi dia. Minta maaf kalau video macam separuh-separuh, lepas tu banyak yang dipotong-potong sebab beberapa tempat tu yang first tak boleh record. Contoh dia macam kerutaan, macam benda-benda yang macam tu kan tak boleh record. So kita tak record. Lepas tu banyak sangat masalah, jadi kita tak record juga time-time tu. Itu sahaja guys. So lusa putera ni akan menjadi isteri orang. InsyaAllah semoga dipermudahkan. Semoga urusan, saya cuma nak minta korang doakan semoga urusan majlis dan juga nikah kita orang berjalan dengan lancar. Tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa kesulitan. Minta doa juga, doa yang baik-baik. Semoga our new journey, our new phase in life berjalan dengan lancar juga. Allah memberkati, meredoi dan sebagainya guys. So saya sangat-sangat penat. Saya pun tak tahu, orang kata pengantin kena rehat, tapi saya pun tak tahu. Saya cuba rehat, tapi kalau saya rehat, saya tak ni, mostly semua saya yang handle. Jadi saya minta tolong ni, saya minta tolong orang tu. Ni salah seorang dia. Kalau tak ada dia, mungkin saya akan lagi, mata saya mungkin akan kat belah sini kalau tak ada dia macam tu. So nasib baik lah, ni pun ada sikit ni ada dia. Ni kalau tak ada dia ni, mungkin mata saya kat bawah ni kat hidung mata saya. 2 hari, lepas tu lagi 4 hari, lagi 3 hari kita punya wedding, kita punya sanding. Saya ni warga-warga YouTube, warga-warga yang tengok ni, saya menjemput anda semua untuk datang ke pernikahan dan perkahwinan saya dan Jaden dalam live stream Jaden. Jadi duduk rumah, pakai baju cantik. Kita bagi dress code lah. Attention to semua viewer-viewer. Dress code untuk nikah adalah warna putih. Jadi korang yang tengok live Jaden nanti, make sure pakai baju warna putih. Kalau korang nak record video diri korang, dipersilakan record. Kita nak tengok. Jangan lupa record. Nanti saya nak repost banyak. Dan juga untuk dress code wedding 3 hari bulan, korang pakai baju warna pastel colour. Pastel colour tu tak kisah warna apa, tapi warna-warna yang soft. Light blue, light pink, light yellow, nude, tu warna-warna pastel. Jadi jangan lupa, itu saya dah bagi dress code. Jangan lupa duduk rumah 1 hari bulan dengan 3 hari bulan, duduk rumah pakai cantik tengok orang nikah dan wedding. Okay, so hopefully you guys boleh dapat juga vibe
Tu kan korang kan yang setia menemani kita orang dari awal kita orang pandang-pandang tu sampai ke sekarang, korang setia menemani. Saya sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah ada viewer-viewer yang baik, yang selalu doa, yang selalu support kita orang. Thank you so much. Nikah dengan wedding malam, jadi tengah hari pagi korang boleh settlekan kerja korang, malam duduk rumah, okay? Utamanya untuk nikah, jangan lupa sediakan tisu banyak sebab saya tak tahu. Tapi saya macam dah boleh agak kalau saya punya pernikahan tu akan jadi momen-momen Yang mengharukan mata akan lagi bengkak daripada macam ni. Jadi yang mengharukan, yang sedih. Sebab Jaden anak pertama yang kahwin, saya anak terakhir yang kahwin. Jadi macam sedih lah tu. Both family mesti akan rasa sedih juga. So tu sahaja guys. Jangan lupa like, comment and share. Nanti kita akan post lagi video selalu lepas ni. And yeah, bye!